Polis tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja 3R. Di Badan Ketua Stop. Okey, Malaysia. Apa yang anda nampak tadi tu, kita memang ada masalah selalu nak bergaduh isu-isu sensitif. Lagi-lagi kat musim pilihan raya. Kalau anda rasa video ni nak cerita pasal politik, tentang siapa betul, siapa salah, tentang macam mana nak cari salah orang lain dekat social media, anda boleh skip video ni dan cari channel yang lebih panas, lebih kontroversi. Sebab buku yang kita akan kupas kali ini, yang kalau kita cuba faham dan belajar, dia boleh selamatkan bukan setakat kerjaya, bukan setakat rumah tangga, tapi saya percaya dia juga boleh selamatkan keharmonian hidup masyarakat berbilang kaum seperti kat Malaysia sekarang ni. Buku yang akan kita kupas ni ajar kita macam mana nak cakap ketika di saat-saat genting, ketika ada isu-isu besar dan negatif tanpa rosakkan hubungan. Okey. Kalau anda ingat, video ni nak ajar common sense, macam jangan maki orang, cakap baik-baik, lemah lembut, berbudi bahasa. Buku ni pergi lebih dari itu. Dia ajar kita teknik dan mental model tentang sebelum, semasa dan selepas kita bercakap. Mungkin juga ada yang kata, kan cara sembang pasal indahnya cuaca hari ini tak sama dengan cara sembang nak jatuhkan pihak lawan atas pentas kempen pilihan raya. Tak kiralah apapun. Yang penting, saya fikir semua orang boleh setuju. Masalah hubungan sesama manusia ni, daripada rumah tangga sampailah ke peringkat negara, berpunca daripada macam mana reaksi dan tingkah laku kita bila kita berbeza pendapat di saat-saat genting, saat isu yang besar, sensitif dan semua tengah beremosi. Saya Yohaki Fitri, anda bersama saya dalam misi 1 minggu, 1 buku ekonomi dan bisnes. Buku kali ini bertajuk Crucial Conversations, Tools for Talking When Stakes Are High, 3rd edition. Diterbitkan tahun 2021 oleh McGraw-Hill, ditulis oleh 4 orang konsultan, edisi pertama keluar tahun 2002. Sejak dari itu, buku ni memang meletup. Ada lebih 5,000 reviews dekat Goodreads dengan rating 4 bintang lebih daripada 5 bintang. Pernah menang New York Times bestseller dan selalu jadi rujukan dalam mana-mana corporate training. Buku ni ada 13 bab kesemuanya. Dalam video ni, saya cuba kongsi 5 bab yang saya fikir boleh mengubah cara biasa kita fikir tentang teknik dan konsep komunikasi. Kalau anda nak tahu semua teknik dan tips, boleh dapatkan buku dengan klik link buku di bahagian description di bawah. Jangan lupa tolong tekan butang subscribe, like dan share. Jom kita mula baca. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena clear dulu apa yang kita akan kupas dan apa yang kita tak kupas dalam video ni. Buku ni ajar teknik komunikasi ketika saat-saat genting. Maksudnya, ketika saat biasa, saat tengah happy, tengah bercuti ke, tengah bercinta ke, tu kita tak sembang kat sini. Yang tu boleh tengok orang-orang puitis macam Tuan Fitri Yahya. Tapi, bercakap di saat-saat genting atau crucial conversation, bila benda ni berlaku? Bila ada 3 faktor yang berlaku serentak. 1, kita berbeza pendapat. 2, benda tu penting. Dan 3, semua orang tengah beremosi. Bila ketiga-tiga faktor ni datang sekali, sembang kedai kopi pun boleh jadi panas macam dalam parlimen. Cakap dengan pasangan pun dah macam tentera kita nak pergi berperang. Marah-marah, bergaduh, kan? Ataupun jenis jadi cyber troopers, stroll dan maki-maki orang dalam social media. Di saat genting ni, buku ni kata kita ada 3 pilihan. Pilihan 1, kita tak ambil kisah langsung. Kita mute, block orang terus, settle. Tapi, masalah tetap takkan selesai. Dan semakin lama kita pendam masalah, hubungan dengan orang lain jadi semakin teruk dan mungkin dah tak boleh diselamatkan. Ini yang ramai orang buat. Ingat, diam tu mungkin sebab tak mahu keadaan jadi lebih buruk, tak mahu menyinggung mana-mana perasaan orang, tapi masalah tetap tak selesai. Pilihan kedua, kita hadap masalah tu dengan cara yang tambah masalah. Macam mana? Sebab bila semua orang cakap dengan penuh emosi, kita rasa diri macam tengah diserang, rasa terancam, rasa macam maruah dipijak-pijak. Otak kita akan merembes adrenalin ke seluruh badan. Otak kita dah tak boleh bawa bincang isu yang kompleks dan rumit. Contoh macam isu Rohingya. Sebab kita dah terbayang tengah lawan harimau nak terkam kita ni. Kita diserang. Jadi, pilihan yang kita ada, kita lawan
atau kita lari. Dalam keadaan macam ni, memang taklah kita nak dengar pendapat orang lain ataupun kita nak cakap dengan baik. Pilihan ketiga yang jarang orang buat, yang kita akan belajar selepas ni, kita hadap masalah tu, kita cakap isu-isu yang besar, isu-isu yang sensitif tanpa rosakkan hubungan. Sebelum kita nak cakap dan selesaikan sesuatu isu, kita mestilah fokus satu-satu isu. Sebab kita selalu fokus isu yang salah. Macam mana? Satu, kita selalu fokus isu yang senang berbanding isu berat yang jadi masalah utama. Mungkin sebab kita rasa kita boleh menang dengan isu yang senang. Okey, contoh. Report RCI tabung haji baru-baru ni ada isu berat tentang salah laku accounting dan lemah takbir urus. Tapi ada juga yang nak pilih isu senang macam tak ada perkataan sakau dalam laporan. Kesalahan kedua, kita selalu fokus insiden terbaru berbanding pattern yang berulang kali. Mungkin kita ada short term memory loss atau mungkin juga kita tak nak orang panggil kita kaki ungkit cerita lama. Contohnya, kalau ada pekerja yang memang lambat siapkan kerja dari dulu lagi daripada tegur kesalahan yang paling latest, mungkin isu sebenarnya kita kena fokus yang dia tak cekap buat kerja tu. Okey, macam mana nak pilih dan fokus isu yang betul? Buku ni kata ada 3 proses yang boleh kita ikut. Yang pertamanya, unbundle. Yang kedua, choose. Dan yang ketiga, simplify. Okey, kita sembang unbundle ataupun mengasing-asingkan. Setiap isu, topik, berita atau apa sajalah yang kita nak cakap, sebelum cakap, cuba asing-asingkan apa yang berlaku kepada 3 keadaan. Content, pattern, relationship. CPR. C. Content. Kalau benda tu terjadi pertama kali, kita kena cakap dan ulas apa yang terjadi saja pasal konten tu saja. P. Pattern. Kalau benda yang sama jadi 2-3 kali dan mungkin sampai banyak kali, kita cakap pasal pattern pula. Benda ni susah sikit tapi tips dia, the first time something happens, it is an incident. The second time, it might be coincident. The third time, it is a pattern. Dan yang last kali, R. Relationship. Kita cakap macam mana isu tu bagi kesan kepada hubungan kita dengan seseorang. Contoh, kita mula rasa dia tak boleh dipercayai ataupun dia tak layak ataupun kita dah tak hormat dekat dia pasal hubungan. Proses kedua, kita kena choose. Pilih. Lepas buat teknik CPR, kita kena tanya diri kita sendiri, apa yang aku nak sebenarnya? Dan proses ketiga, simplify. Cakap dengan jelas. Cakap panjang-panjang ni pun hang nak apa sebenarnya? Orang kampung cakap, what's the issue you want to address? Okey. Kita cuba buat satu exercise lah untuk nampak dengan lebih jelas. Contohnya, kita balik kerja. Perut tengah lapar. Sampai kat rumah tengok meja makan kosong. Buka peti ais pun kosong. Tengok-tengok pasangan kita kat ruang tamu tengah tengok TV. Sekarang, kita penat. Emosi tak stabil. Kita ada 3 pilihan. 1. Kita cakap pasal isu yang berlaku. Pasal konten. Tak ada makanan kat rumah. Siapa yang nak kena masak atau siapa yang nak kena order makanan. Yang kedua, kita cakap pasal relationship. Kita cakap kat pasangan kita yang kita rasa dia macam tak sayang kita dah sebab dia pentingkan diri. Dia tahu kita balik ni lapar tapi kerja dia tengok TV je. Contoh. Dan yang ketiga, kita cakap ni dah kali ke-15 aku balik rumah tak ada makanan. Kita korek balik cerita lama. Kita cakap pasal pattern. Okey. Bukan tempat saya nak kata isu mana yang patut anda pilih dan cakap. Sebab anda yang ada dalam situasi itu. Dan anda sendiri yang pilih nak cakap macam mana. Isu mana yang anda nak selesaikan. Tapi yang penting, ada proses dan teknik yang boleh kita guna untuk pilih satu-satu isu. Supaya nanti di saat genting, saat emosi tengah membuak-buak, kita tak tercakap benda yang kita tak niat pun untuk cakap. Sekarang, kita cuba masuk bab semasa nak bercakap, berbincang dengan baik dan harmoni, semasa nak berdialog. Benda pertama yang kita kena buat, kita kena bina suasana orang rasa selamat, tak takut dengan apa saja yang kita akan cakap. Sebab, kita kena faham satu benda ni dulu. Orang rasa tak selamat bukan sebab isi kandungan ucapan anda, tapi
sebab sangkaan persepsi mereka tentang niat anda di sebalik ucapan tu. Contoh, anda boleh cakap dengan cara yang paling lembut sekalipun, tapi kalau orang tu rasa anda ada niat jahat ataupun tersalah faham niat anda, dia tetap rasa tak selamat. Sebaliknya, anda boleh cakap benda sensitif dengan sangat direct, terus terang, tak lapik-lapik. Kalau orang percaya niat baik anda, dia boleh terima. Jadi, macam mana kita nak bina rasa selamat? Boleh guna 4 teknik ni. 1. Kongsi niat baik anda. Cakap jelas-jelas kenapa, why anda bangkitkan isu ni. Boleh guna teknik CPR yang kita ajar sebelum ni. Yang kedua, minta maaf kalau perlu. Minta maaf ni cara yang paling mujarab untuk kita baiki balik kepercayaan yang hancur atau hilang. Boleh tengok video lama saya kupas buku Kenapa Orang Hilang Kepercayaan di link di bawah. Yang ketiga, guna ayat perbandingan supaya orang tak salah faham. Okey, ayat dia guna kerangka don't do statement. Contoh, saya bukannya nak cari salah awak, tapi saya nak kita selesaikan masalah ni. Harapnya anda faham. Dan yang keempat, kita kena bina mutual purpose. Okey, penting ni. Apa mutual purpose? Kalau kita nak ada perbincangan yang baik, harmoni, ada dialog, kita perlukan dua keadaan. Bukan salah satu, tapi kedua-dua sekali. Satu, mutual purpose. Yang kedua, mutual respect. Kata kunci kat sini, mutual, bersama. Bukan parti bersama, tapi rasa kebersamaan, rasa saling memahami. Keadaan satu, mutual purpose. Rasa saling memahami dan mengambil berat tentang tujuan dan kepentingan masing-masing. Ni pintu masuk nak bina orang lain rasa selamat dengan kita. Macam mana pula kalau memang tujuan dan kepentingan kita lain-lain? Bagus. Cuba gunakan tu sebagai titik permulaan perbincangan. Kita cakap, kita bincang, kita dialog, kenapa kita berbeza. Dan kalau boleh, cari titik persamaan. Takkanlah tak boleh. Politik Malaysia kita ni kan power bab-bab ni. Dulu kawan, sekarang lawan. Contoh. Keadaan kedua, mutual respect. Kita saling menghormati dia sebagai manusia, walaupun kita tak setuju dengan pendapat dia. Okey. Persoalannya sekarang, bolehkah kita hormat dengan orang yang tak reti hormat? Bolehkah kita berbudi bahasa dengan orang yang betul-betul kurang ajar? Kat sinilah yang akan betul-betul menguji apa yang anda mahu. Kalau kita mahukan kedamaian, keharmonian, kestabilan, kita kena tinggi toleransi dan cakap baik-baik. Tapi kalau memang niat anda pada awal nak kemenangan peribadi, nak bersikap kurang ajar, maki hamun, jangan peliklah kalau dapat benda yang sama dari pihak lain. Okey, kita dah bincang macam mana nak pilih isu, kemudian macam mana nak bina suasana selamat. Sekarang, kita bincang pula apa yang kita kena buat bila nak buka mulut sebelum ulas sesuatu isu. Buku ni cerita ada 3 level. Level yang paling teruk. Orang tu dia cakap main lepas je. Orang panggil mulut tak ada insurans. Orang tu tak fikir baik buruk sebelum cakap. Ataupun dia diam, tak komen apa-apa. Tu pun paling buruk. Level yang bagus sikit. Dia lapik kata-kata dia. Dia tak terus terang. Ada lapisan ataupun sindiran yang kita kena selak untuk faham maksud tersirat. Orang kata dia macam diplomatik lah. Dan level yang paling bagus, yang buku ni kata, orang yang bila dia buka mulut, dia cerita benda sebenar, dia cerita benda sensitif, tapi orang lain tak tersinggung, malah boleh berdialog pula dengan dia. Dia bukan pakai skrip. Dia lahir dari dalam diri yang ada 3 kekuatan ni. 1, confidence. Dia ada keyakinan tinggi tentang apa yang dia cakap. Kedua, humility, rendah diri. Dia sedar yang walaupun semua orang nampak dan dengan isu yang sama, tapi cara kita faham dan perasaan kita berbeza. Dan kekuatan yang ketiga adalah skill, teknik. Bila nak buka mulut ni, nak kupas sesuatu. Okey, apa teknik dia? Buku ni cadangkan teknik STATE. S-T-A-T-E. S. Share your facts. Mulakan dengan fakta, bukan kesimpulan.
Apa yang kita lihat, kita dengar atau nampak orang lain buat, jangan fitnah. Zaman sekarang semua orang rekod dan boleh cari maklumat dekat internet. Kedua, tell your story. Inilah masanya untuk anda yakinkan pihak lain. Inilah peluang untuk terangkan dan propaganda. Ask for others' path. Buka ruang untuk tanya perspektif orang lain secara ikhlas. Dan talk tentatively. Kita tukar ayat. Idea ni bodoh kepada ayat, saya fikir benda ni tak betul. Kita diplomatik sikit. Kita guna ayat, pada pendapat aku, bukan ayat, ni haram. Kau siapa nak lawan cakap? Memanglah, dua-dua ni pendapat. Tapi satu tu nada anda macam cakap ni kitab suci, 100% tak boleh ditolak. Tak ada ruang untuk diskusi. Lainlah kalau tengah kupas rukun iman dalam Islam. Memanglah kita kena terima 100%, tak boleh bincang. Tapi bab-bab lain, semua ada ruang bincang dan pendapat masing-masing. Jadi, kita kena sedar diri dan buka ruang untuk terima pandangan, kod-kod. Sebenarnya, kita yang tersalah. Dan yang terakhir, encourage testing. Anda bina rasa selamat untuk orang cabar dan debat dengan pendapat anda. Okey, jangan salah faham. Jadi lebih terbuka dan rendah diri ni satu benda. Tapi rendah diri sampai orang pijak kepala tu benda lain. Anda boleh jadi seorang yang penuh keyakinan, berkarisma, lantang, tegas. Tapi pada masa yang sama, anda merendah diri dan dengar pendapat orang lain. Lagi power, kalau anda berani berdebat pula. Tapi itulah, orang kata debat ni bukan budaya kita. Kalau tak mau debat pun, sekurang-kurangnya berdialog lah. Okey, kita dah pilih isu yang betul. Kita dah bina suasana selamat nak berbincang. Kita dah berbincang dan cakap elok-elok walaupun tu isu besar dan sensitif. Bagi pendapat masing-masing. Tahniah. Semua rasa lega sekarang. Semua berpeluk-peluk. Tak ada yang menangis hati tisu lagi. Tapi, semua tu tak berguna kalau kita termasuk dalam dua perangkap yang selalu orang buat di penghujung crucial conversation. Perangkap satu, cakap sekadar cakap bila tak ada apa-apa tindakan lepas tu. Kita semua boleh rasa benda ni. Contohnya, suami isteri kita cakap banyak kali pun tapi pasangan masih tak berubah. Kat office, kita bagi idea, cadangan tapi semua dibakul sampah. Ahli akademik pun rasa sia-sianya berbincang, pihak berkuasa tak buat apa-apa. Rakyat suarakan pendapat lain, dapat benda lain. Macam-macam lagi. Tapi, satu benda yang kita kena clear yang selalu kita salah faham. Dialogue is not decision making. Perbincangan dan buat keputusan, dua benda berbeza. Ada 4 kaedah untuk buat satu-satu keputusan. 1. Dengan cara perintah. Ni kes kalau kita jelas siapa yang berkuasa. Kita tak terlibat langsung dalam keputusan tu. Yang kedua, bila dia dapatkan khidmat nasihat. Kita mungkin terlibat untuk bagi idea, cadangan, kritikan. Tapi, keputusan masih terserah ke orang lain untuk dia terima ataupun tak. Yang ketiga, vote, undi. Kita guna benda ni bila ada beberapa pilihan. Tapi yang penting, orang kena setuju dengan pilihan tu sebelum buat undi. Kalau tak, orang tak keluar mengundi. Boycott. Yang keempat, konsensus, persetujuan semua orang. Okey, kalau berjaya buat, anda ada kekuatan yang luar biasa. Semua orang bersatu. Tapi, kalau tak berjaya buat, banyak masa akan terbuang. Kita boleh guna konsensus ni bila isu tu sangat-sangat penting dan kompleks dan isu tu semua orang kena bertanggungjawab dengan keputusan yang akan dibuat. Sekarang, semua komunikasi di saat-saat genting ni kena berakhir dengan buat satu keputusan ke? Tak semestinya. Kalau tujuan anda nak bergerak ke hadapan dan baiki keadaan, yes, anda kena buat keputusan. Kena ada satu kata putus. Apa yang akan berbeza dengan sebelum kita kupas dan cakap isu ni. Tapi, crucial conversation, komunikasi di saat-saat genting mesti dan wajib berakhir dengan satu komitmen. Dia mungkin komitmen untuk berubah, mungkin komitmen nak ambil satu tindakan atau mungkin juga komitmen untuk
just kita merenung dan fikir balik apa makna dan kesimpulan perbincangan dan dialog yang telah berlaku. Baik, perangkap kedua. Bila orang terasa yang harapan dia dikhianati, macam mana benda ni berlaku? Dia boleh berlaku kalau di hujung perbincangan tu, crucial conversation, kita tak tutup dengan bagi tahu secara jelas apa langkah seterusnya. Contohnya, siapa yang kena follow up, siapa yang kena buat apa dan bila. Benda ni bila tak jelas dan masing-masing bila sampai satu masa terfikir, benda ni aku dah discuss 5 tahun lepas tapi kenapa keadaan masih tak berubah? Okey, hati-hati dengan benda ni. Orang boleh bosan dan putus asa dengan dialog bila dua perangkap ni kita tak selesaikan dengan baik. Okey, sebelum kita habiskan video ni, saya nak kongsi sedikit cetusan fikiran peribadi tentang apa yang telah kita kupas sebelum ni. Ni bukan dari buku, tapi pendapat saya sendiri. Satu, bila saya cuba baca buku ni, saya asyik terfikir pasal pergaduhan antara kaum kat Malaysia. Mungkin sebab satu, saya baca waktu musim pilihan raya. Tapi saya sangat suka dengan teknik state. Huruf A dan T, kita ask for others path dan kita talk tentatively. Dua-dua ni tak mungkin terjadi kalau kita tak ada sikap menghormati dan senang dengan kepelbagaian. Benda ni saya rasa secara logiknya kita orang Malaysia boleh faham sebab kita melalui proses hidup bersama pelbagai kaum sejak sekian lama. Walaupun kadang-kadang keharmonian tu boleh terganggu dengan retorik politik ataupun generasi sekarang memang hidup dengan bubble masing-masing. Zaman smartphone ni lagilah boleh hidup seorang diri kot. Malaysia ni boleh jadi macam Allahyarham Rustam Ihsani pernah kata, Malaysia is a state with competing nation. Setuju tak setuju tu isu lain, kita boleh bincang di lain hari. Tapi sebagai seorang yang terdidik dengan ajaran Islam, saya faham yang Tuhan cipta pelbagai kaum dan puak. Kenapa? Dalam Al-Quran kata supaya kita berkenal-kenalan, lita'arafu. Dan untuk berkenal-kenalan, cara terbaik adalah kita kena berdialog. Dan ini yang menarik sebab buku ni penuh dengan tips dan teknik untuk berdialog yang saya fikir kita boleh guna dalam konteks Malaysia. Buku ni semuanya ada 13 bab. Dalam video ni saya hanya kongsi 5 bab. Topik lain macam teknik nak teruskan dialog secara harmoni walaupun tengah marah, takut ataupun tersakiti. Topik macam mana nak kenal pasti, selamat ke tak kita nak ulas sesuatu isu tu. Dan topik yang paling best bagi saya, topik path to action. Macam mana proses seseorang daripada dia lihat dan dengar, kemudian bagaimana cara dia faham apa yang berlaku yang akan membawa kepada apa yang dia akan rasa dan akhirnya dengan perasaan itulah dia akan bertindak. Kalau anda nak tahu semua topik ni, boleh dapatkan dengan klik link buku di bahagian description di bawah. Sekarang, jom kita balik kat soalan awal-awal video ni. Kenapa kita orang Malaysia selalu bergaduh? Terutamanya antara kaum. Kenapa di saat-saat genting, ketika kita berbeza pendapat, isu tu sensitif dan semua orang tengah beremosi, kita banyak kali bergaduh daripada berbincang dengan elok. Apa teknik komunikasi yang boleh kita pakai untuk cakap isu besar dan sensitif tapi tak rosakkan hubungan dengan orang lain? Sepanjang video ni anda boleh faham yang masalahnya bukan dekat isi kandungan tu, tapi cara penyampaian yang buat orang nak bergaduh ataupun salah faham. Apa yang kita kena buat? Satu, kita kena bina suasana orang rasa selamat, tak takut dengan apa saja yang kita akan cakap. Yang kedua, cakap fakta dulu, kesimpulan kemudian. Bukan terus lompat kepada menuduh. Lebih teruk lagi kalau fakta pun salah, dah jadi satu fitnah. Yang ketiga, talk only, no action. Cakap saja tapi tak ada tindakan pun boleh buat orang dah tak berminat nak sembang secara baik dan berhemah. Apa teknik yang buku ni ajar? Kita belajar teknik CPR untuk pilih isu yang betul. Proses unbundle, choose, simplify sebelum mula dialog. Teknik mutual purpose dan mutual respect kalau nak bina suasana orang rasa selesa dan selamat. Dan teknik state untuk cara kita nak kupas atau berdialog sesuatu yang sensitif. Ini antara konsep dan teknik yang boleh kita pakai untuk baiki cara kita komunikasi. Sebab pada akhirnya, kita semua nak benda yang sama.
Kita nak hidup dalam harmoni. Kita nak boleh berbual, sembang dengan ikhlas dan jujur, produktif dan selesaikan masalah untuk kita terus bergerak ke hadapan. Banyak lagi topik dan kupasan yang lebih mendalam dalam buku ni. Saya sangat syorkan untuk anda beli dan baca. Kalau anda minat dengan perkongsian ni, tolong subscribe, like, share dan komen apa pandangan anda. Saya harap anda belajar sesuatu. Terima kasih sebab tonton. Jumpa lagi di buku yang akan datang.